أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rahmat-Mu, segala pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkatan dan kenikmatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rezeki-Mu, segala pintu-pintu kesihatan dan keselamatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu ilmu dan segala pintu-pintu syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat-Nya dan kurniaan-Nya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Dan sebagai pengumuman, minggu depan katanya ada maulid, ada Jumaat, jadi kuliah hari sedang kuliah maghrib dan isyak pun diadakan dalam majlis maulid. Jadi para hadirin bolehlah bersama untuk meraihkan sekali majlis maulid Rasul di Masjid Kasim Jumaat depan. Jadi pengajian tidak ada, cuma pengajian berkenaan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah sebelum kita teruskan tajuk baru pada malam ini. Marilah sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati segala ilmu yang kita pelajari dan dikurniakan kepada kita kesihatan, keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan juga kita doakan kepada saudara-saudara kita di Malaysia yang sedang dilanda banjir, musibah banjir sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan kepada mereka, ringankan kesusahan mereka dan membantu segala masalah mereka, dan mudah-mudahan diredakan. Allahumma hawalina wala alaina, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa kalau hujan dah lebat sangat, Allahumma hawalina, ya Allah, jadikanlah hujan ini dikeliling kami dan bukan atas kami. Allahumma hawalina wala alaina, ya Allah, jadikanlah hujan-hujan yang tak berhenti-berhenti ini biarlah dikeliling kami di tempat-tempat yang lain, di gunung-gunung, di tanah-tanah yang lain, dan bukan di atas kami. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara kita di Malaysia juga mudah-mudahan diredakan, diringankan kepada mereka. Begitu juga para hadirin, tidak lupa juga kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan tercinta kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga, sahabat-sahabat, para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi salatu wassalam, para ulama, guru-guru kita yang banyak berjasa kepada kita, kedua ibu bapa kita yang itu juga yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang saleh dan dikurniakan kepada kita syurga Al-Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Baik para hadirin tuan-tuan yang saya hormati, insya-Allah pada malam ini kita masuk pada tajuk baru, yang mana ringkasan pada minggu lepas kita membicarakan berkenaan seorang isteri yang salihah yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu segala pintu-pintu syurga dibukakan
untuk seorang isteri yang salihah. Jadi sebagai suami, kita pun galakkanlah supaya isteri kita menjadi isteri yang baik, taat kepada suami dan sebagainya. Sebagaimana Rasulullah SAW ada mengingatkan, dunia mata. Dunia ini satu kenikmatan yang sementara. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik kenikmatan yang sementara kat dunia ini adalah isteri yang salihah. Isteri yang salihah. Sebab isteri ni kalau dah baik ni maknanya sebagaimana Nabi kata, bagaimana isteri salihah ini? Kalau kita suruh, dia taat. Kalau kita tengok dia, sedap hati memandang. Sentiasa melawar depan suami, jangan dengan pakaian yang tak senonoh. Dan yang ketiga, kalau kita tidak ada di depan isteri, isteri akan menjaga kehormatan. Ini yang ciri-ciri wanita salihah. Baik, pada malam ini tuan-tuan, para hadirin, kita akan membicarakan satu tajuk yang saya rasa amat penting. Walaupun hadis yang kita bacakan, hadisnya seperti biasa-biasa, tetapi huraiannya perlu kepada mungkin banyak perkara yang akan ditimbulkan nanti keadaan semasa yang kita hadapi pada hari ini. Jadi para hadirin tuan-tuan yang ada buku, bolehlah buka muka surat 166. Siapa-siapa yang ada buku boleh buka muka surat 166, 166. Orang Singapura sekarang kalau nombor dia tak boleh angka Melayu, dia nak kena sebut bahasa Inggeris. Telefon pun siapa. 166, 166. Hadis 75. Saya bacakan, nanti saya akan huraikan persoalan yang besar dalam hadis ini. Dan walaupun hadis nampak kecil, tapi insyaAllah kita akan bincang. Baik, hadis yang 75, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dijamin ke syurga. Saya ulang lagi sekali, hadis 75, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dijamin ke syurga. Saya baca di sini ya. Tajuk yang ditulis ini nampaknya seperti mudah untuk dilakukan. Tetapi ada masa-masanya kita terpaksa berdepan dengan kehendak hawa nafsu yang jahat ini, yang kadang-kala inginkan pula perkara-perkara yang haram lalu menghalalkannya seperti rasuah dan sebagainya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawa seorang lelaki telah bertanyakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika aku menunaikan solat-solat wajib, berpuasa di bulan Ramadan dan menghalalkan yang haram, dan menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, tanpa aku tambah dengan amalan yang lain, apakah aku dapat masuk ke syurga? Rasulullah SAW menjawab, ya, engkau pasti masuk syurga. Hadis ini riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Sebelum saya teruskan bacaan ini, ada beberapa perkara yang perlu diketengahkan, iaitu pertama, hadis ini yang bertanya kepada Rasulullah adalah seorang yang baru masuk Islam. Seorang yang baru masuk Islam. Jadi yang ditanya cuma, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya sembahyang yang wajib dan saya puasa bulan Ramadan? Kemudian dia tak sebut pula berkenaan zakat, berkenaan haji. Cuma dia sebut, dan dia menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Adakah dia akan masuk syurga? Rasulullah menjawab, dia akan masuk syurga. Jadi mungkin di sini Rasulullah tidak menambah di sini supaya perlu keluarkan duit untuk zakat, untuk pergi haji, disebabkan mungkinlah orang yang bertanya ni. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah Rasulullah SAW, banyak orang-orang yang masuk Islam, orang-orang miskin. Banyak orang-orang yang masuk Islam, banyak orang miskin. Saya kasih contoh yang paling mudah ni ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah
pada awal memanglah ada duit, tapi lepas berhijrah ke Madinah, masuk Islam, makan pun susah, kerja pun Madinah, tuan-tuan, tempat yang bukan Mekah. Perniagaan pun tidaklah sehebat di Mekah, jadi susah kehidupan. Sehingga satu ketika, saya cerita sikitlah tentang Abu Hurairah supaya menjadi pedoman untuk diri kita ni yang hidup mewah di Singapura ni. Saya pun setiap kali kalau makan sedap, minum sedap, teringat saya dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nak makan susah, minum pun susah. Bertahun-tahun kan. Saya kasih contoh, satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu tak ada makanan. Beliau pula tinggal di belakang rumah Rasulullah SAW di Masjid Nabawi tu. Sebelah di rumah, contohnya di Masjid Nabawi, di rumah Rasulullah sebelah sana. Belakang tu tempat tinggal Ahlus Suffah, orang-orang miskin. Jadi di antara mereka Abu Hurairah. Satu ketika Abu Hurairah dah kelaparan, tak ada makanan. Diduduknya depan pintu masjid, tuan-tuan. Lapar, kesian dia. Depan pintu masjid, dia baca Quran. Mungkin para hadirin pernah pergi umrah atau pergi haji. Kita tengok orang-orang yang susah nanti depan pintu masjid ke dekat mana-mana. Dia baca Quran. Itu maknanya dia minta sedekah. Mungkin dia nak ikut cara Abu Hurairah, minta sedekah bukan cara macam ni, tapi baca Quran, dia orang faham dia minta sedekah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia baca Quran dekat pintu masjid. Supaya orang tahu, mudah-mudahan orang faham lah dia susah. Nampak? Masuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dilihatnya Abu Hurairah jalan. Anak Umar, sahabat-sahabat kan. Perhatikan ya tuan-tuan, apabila Rasulullah SAW nampak Abu Hurairah baca Quran itu dekat di pintu masjid, Rasulullah tersenyum. Rasulullah senyum tu, Rasulullah Raufur Rahim. Sifat Rasulullah terhadap orang-orang yang beriman sangat kasihani, penyayang orang-orang yang beriman. Disenyum, jadi dia kata, wahai Abu Hurairah, malaka, apa yang berlaku dengan kau ni? Baca Quran dekat pintu masjid lah. Jauhan ataupun, ya Rasulullah, saya ini lapar ya Rasulullah, tak ada makan. Kurma pun tak ada macam kehidupan susah. Jadi Rasulullah SAW pergi ke rumahnya, rumah Masjid Nabawi dengan rumah Nabi sebelah sana je. Dia tanya isterinya, siapa-siapa ada makanan ke, ada kurma ke apa. Untuk Abu Hurairah tak ada. Untuk tak ada makanan ke? Rumah Rasulullah tak ada makanan. Melainkan ada satu susu, gelas ataupun bagi jug susu tu. Susu cukup untuk keluarga Rasulullah je. Ada jug. Dia kalau negeri Arab dia ada bagi macam tanah liat tu dibuat macam apa, jug itulah untuk minum. Jadi Rasulullah pun ambil dia susu tu. Jadi diberikan kepada Abu Hurairah. Tuan-tuan, adakah Rasulullah bawa susu tu diberikan pada Abu Hurairah untuk dia minum? Tidak. Disuruh pula Abu Hurairah pergi dekat belakang rumah Rasulullah yang ada golongan Ahlus Suffah yang berpuluh ni, yang makan pun susah, minum. Wahai Abu Hurairah, bawalah ni susu yang untuk 2 orang, 3 orang minum. Pergi kat belakang rumah sana, kasih minum golongan Ahlus Suffah yang ada berpuluh orang. Bayangkan ini ya. Jadi Abu Hurairah dalam riwayat itu mengatakan, hati dia berkata, minuman untuk 2-3 orang nak dibagi dengan berpuluh orang ke belakang. Abu Hurairah ikutlah arahan Rasulullah bawa pergi belakang. Jadi Nabi pun ikut. Jadi Abu Hurairah tengok Nabi balik. Pasal tak percaya ni, air ni berapa banyak untuk 2-3 orang nak kasih berapa ramai orang. Rasulullah senyum bagi. Abu Hurairah tak minum dulu, bagi dulu dengan Ahlus Suffah. 20 orang yang susah-susah minum. Jadi Abu Hurairah kata, ini nampak gaya 1-2 orang ni habis air. Minum 2-3 orang sampai kenyang. Tambah lagi, ini bagi lagi yang belakang.
Dia kata habis lagi tak cukup lah. Sampai habis berpuluh orang minum, ada balance lagi. Subhanallah, dia berkat. Ada balance. Jadi Rasulullah kata apa? Wahai Abu Hurairah, sekarang kamu minum. Senyum Nabi. Kalau kita anggap masam, Rasulullah senyum. Wah, minumlah Abu Hurairah minum. Dia minum sikit je. Nak kasih Rasulullah, wahai Abu Hurairah, minum sampai habis, sampai kenyang. Minum lagi sampai Abu Hurairah kata, la astati, tak mampu lagi nak minum. Jadi kemudianlah baru Rasulullah ambil dan Rasulullah minum alaihi salatu wasallam. Pengajaran dan kisah ini ialah bagaimana susahnya ramai para sahabat Nabi di Madinah. Susah hidup mereka, makan minum. Sebab itu saya kadang-kadang kalau makan sedap-sedap biryani ke ada majlis, makan sedap teringat. Macam mana kalau zaman dahulu Abu Hurairah dapat makan biryani di pertabaknya, mihun Hongkong. Macam mana dia punya? Kita bayangkan keadaan hidup mereka. Yang kedua, faedah daripada kisah ini juga ialah sifat ithar. Ini penting. Sifat ithar ni seperti sifat yang tak wujud lagi zaman sekarang. Ithar ni maknanya melebihkan saudara Islam daripada diri sendiri. Sekarang kalau tengok jalan raya lah, tak mana, jalan raya bawa kereta saja. Siapa lebih penting? Kita bawa kereta lebih penting, orang lain lebih penting. Kadang-kadang tak peduli, bawa, masuk, tak kasih masuk, dah kasih signal pun tak kasih, agak masuk. Jadi sifat pentingkan diri sendiri ini yang sedang berlaku. Sifat isar ini mementingkan saudara lain daripada diri sendiri, lagi susah lagi. Dan ini yang kita belajar daripada Rasulullah. Apabila memberikan air yang sedikit itu, susu yang sedikit, bukan disuruh Abu Hurairah minum, disuruh minum orang lain itu. Kemudian dah habis, barulah disuruh Abu Hurairah minum. Kemudian barulah Rasulullah SAW minum. Kalau kita agak-agak, kita bukan, maaf cakap lah, kita yang minum susu je. Habis, pakai orang merah. Dah tak cukup, biarkan yang belakang, tak payah minum sudah. Ini sekarang masalah. Sebab tu ada satu buku saya baca. Dia kata sifat ithar penting dengan saudara Islam yang lain daripada diri sendiri. Seolah-olah zaman sekarang dah tak wujud begitu. Sedangkan ini ajaran Rasulullah SAW. Bahkan ini amalan di antara amalan persaudaraan Islam yang paling hebat sewaktu di Madinah. Pentingkan saudara Islam lebih daripada diri sendiri. Baik, saya balik semula tajuk ni berkenaan halal dan haram ni. Jadi seorang sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah. Dia tak tanya pun tentang zakat, dia tak tanya pun tentang haji. Cuma dia tanya tentang kalau dia dapat lakukan salat wajib, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, adakah masuk syurga? Nabi kata masuk syurga. Sebab kehidupan pada zaman itu nak keluarkan zakat pun tak ada duit macam mana? Nak pergi haji lagi, perlukan tunggangan, perlukan perlengkapan. Ini peralatan semua tidak cukup. Baik, yang kedua, tuan-tuan para hadirin, ini berkenaan nafsu. Kadang-kadang apabila kita baca tentang hadis ini, menghalalkan yang halal senang, mengharamkan yang haram nampak macam senang. Tapi seringkali masalah ini kita berdebat dengan masalah hawa nafsu. Ini yang jadi susah. Nafsu yang kadang-kadang menyusahkan untuk kita nak mengharamkan yang haram. Nak menghalalkan yang halal ni pun yang senang sikit. Benda halal, durian, ambil lah makan. Tapi nak mengharamkan yang haram, susah. Rasuah, gigit jari dulu. Ada orang dia buat kelakar, buat lucu lah. Benda haram ni, haram dia gigit jari dulu. Tapi aku nak makan. Ada lah teman. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kita nak berbicarakan tentang hawa nafsu ni. Bagaimana kita nak tundukkan supaya dapat mengharamkan yang haram. Jadi nafsu ni, para hadirin tuan-tuan, sebagaimana Imam Ghazali rahimahullah, dia kata nafsu ni ada 7 tingkatan. Ada yang membahagikan nafsu ni kepada 3 tingkatan.
Tapi Imam Ghazali pula dia sampai 7 tingkatan. Nanti kita akan bincangkan, mudah-mudahan kita boleh tengok nafsu kita ni dalam mana tingkatan. Tingkatan yang teruk sangat ke, tingkatan yang paling bagus ke, dan saya bacakan di sini ya. Imam Ghazali sebut tingkatan nafsu yang paling teruk iaitu nafs al-ammarah bisu. Yang paling teruk ni ammarah, yang agak lebih kurang okey-okey sikit panggil nafsu al-lawamah. Yang ketiga ni nafsu yang lebih kepada kebaikan lah, walaupun kadang-kadang dia buat jahat, iaitu nafsu al-mulhamah. Kemudian yang keempat, ini nafsu orang-orang ahli syurga. Mudah-mudahan kita ni nafsul mutmainnah. Kemudian yang kelima dipanggil nafsu ar-radiyah. Ini dah tinggi lagi daripada mutmainnah. Kemudian yang keenam ini mardiyah. Yang ketujuh yang paling hebat iaitu nafsu para nabi-nabi, iaitu nafsu al-kamilah. Sekarang kita bicarakan tentang nafsu-nafsu ni untuk kita tahu kedudukan kita di mana punya kategori ni. Mudah-mudahan kita termasuk dalam yang menghalalkan yang halal, dan haramkan yang haram. Bil amarah ni tuan-tuan, sebagaimana dalam surah Yusuf, ini apa ni? Imra'al Aziz ataupun Zulaikha, yang kita tahu sejarahnya dengan Nabi Yusuf AS. Jadi akhirnya Zulaikha ni mengaku yang mana dialah yang telah mencuba Nabi Yusuf AS untuk menggodanya untuk melakukan kejahatan dengan Imra'al Aziz ataupun Zulaikha. Jadi akhirnya mengaku dan dia kata apa? Wala ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini penuh dengan ammarah bisu, dengan sifat-sifat ammarah yang jahat untuk dia lah. Jadi ammarah ini ditarifkan oleh ulama iaitu sifat nafsu yang sentiasa inginkan kejahatan. Mudah-mudahan kita tak termasuk dia. Inginkan kejahatan ni maknanya dia suka kepada benda-benda kemungkaran. Kalau dinasihati, dia tak layan, malah dimarah. Saya kisah contoh ni paling senang nak faham nafsu amarah ni ialah Fir'aun dah senang. Fir'aun kejamnya beliau, ataupun contohnya Abu Jahal habis dibunuh orang-orang yang tidak berdosa. Ini nafsu amarah. Itu juga orang-orang ketua-ketua gangster ni yang apa? Campak-campak, cat-cat dekat rumah-rumah orang ni, nailong ni. Memang dia punya nafsu sentiasa jahat saja, nak mengambil kesempatan daripada orang yang lemah. Contohnya macam di Mexico baru-baru ni, budak-budak sekolah tuan-tuan dibunuh, tak tahulah pasal apa, dengan secara kejam. Yang dapat tahu katanya daripada kumpulan-kumpulan drug, kartel. Sana memanglah sampaikan ada di antara menteri pun terlibat dengan kumpulan-kumpulan dadah. Ini amarah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam nafsu amarah yang sentiasa inginkan kemungkaran. Jadi Zulaikha ni, Imra'atul Aziz, yang isteri kepada pembesar Mesir, dia punya nafsu amarah ni, dia tak boleh tengok Nabi Yusuf. Tengok saja dia nak lakukan kejahatan. Asal nampak Nabi Yusuf sampaikan dia punya sifat amarah, tak dapat. Ini sifat amarah. Dah tak dapat. Dia dengki pula dengan orang. Dia inginkan keburukan. Jadi disuruh Nabi Yusuf, kalau kamu tak buat, kalau kamu tidak mau buat apa yang tu nak, kamu masuk penjara juga. Ada sampai begitu lagi. Itu dahsyat sifat amarah. Inginkan keburukan pada orang lain. Macam juga orang yang minta hutang. Kalau dah tak bayar hutang, dah gerak, pukul orang. Sifat amarah. Baik, yang kedua ialah sifat al-lawamah. Lawamah ni, mudah-mudahan juga kita pun, kalau ada kita terumpas. Lawamah ni maknanya
nafsu kita ni seperti gelombang. Nafsu yang seperti gelombang, maknanya dia sekejap naik, dia turun, dia naik. Lawamah iaitu orang yang dia sentiasa menyalahkan diri dia kalau dia melakukan kejahatan, tapi dia buat juga. Ini nafsu lawamah, dia buat. Orang pujuk dia, sudahlah, marilah, apalah pergi masjid ni, pergi. Kalau bolehlah sekejap minum. Dia, okeylah, bolehlah sikit. Dia pun minum juga. Lepas tu, sedar pula. Aku dah buat ni jahat. Salah ni. Dia tahu juga. Dia tak macam amarah. Lawamah ni, dia sedar. Ada masa-masa dia sedar, dia tahu dia buat jahat. Dan dia bertaubat. Tapi besok-besok, kena pujuk sikit. Tak boleh lawan dengan nafsu dia, buat lagi. Ini lawamah. Dia punya nafsu dia naik, turun, naik. Dia gelombang. Ini al-lawamah. Dalam Quran dia disebut. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Baik, yang ketiga, yang ketiga ialah al-mulhamah. Mulhamah ni dia nak kepada kebaikan. Sembahyang dia buat, fardu dia buat, sunat dia buat. Tapi tetap juga ada masa-masa dia buat jahat juga. Ada masa-masa dia buat juga benda-benda yang mungkar, tapi dia buat-buat tu, dia taubat balik. Maksud dia tinggalkan, lama-lama buat lagi. Buat lagi. Lepas tu taubat balik. Ini mulhamah. Mulhamah dia dapat ilham juga lah. Orang ni hatinya masih lagi, jiwa dia masih lagi bersih. Cuma dia susah dia nak kawal nafsu. Tak seperti lawamah. Lawamah ni dia sekejap sini, sekejap sini, sekejap pati kupangkang dia tak tahu. Begitu. Mulhamah ni dia nak kebaikan, tapi ada masa-masa dia buat juga jahat. Agak-agak kita ni daripada mana ni? Amarah ke, lawamah ke, mulhamah. Jadi saya harap kita ni ambil yang nombor 4, iaitu nafsul mutmainnah. Ini yang kita nak ni supaya dapat menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Nafsul mutmainnah ialah yang mana dia tenang jiwa dia. Ditimpa musibah, dia tenang. Dapat 10 juta dolar. Dia mutmainnah, dia tenang, bersyukur. Kalau amarah dapat 10 juta, agak-agak apa dia buat? Kalau lawamah, habislah 10 juta. Tapi mutmainnah dia tenang, 10 juta, dia fikirkan derma, baik kebajikan. Kalau dia hilang 10 juta pun, dia tenang. Manusia ni, tuan-tuan, dia kalau dapat 10 juta, loncat dia. Lompat 10 juta. Apa dia tidak? 10 juta. Boleh beli banglo, boleh beli kondo, kereta, beli rumah kat Malaysia lagi, macam-macam dia buat di sini. Loncat dia 10 juta. Tapi kalau hilang 10 juta, habis dia tendang kereta dia. Dia bila minum air dia campak kelas. Pasal dah marah, dah hilang akal. 10 juta hilang, apa ke tidak? Tapi orang yang nafsu mutmainnah, dia dapat 10 juta pun dia relax. Sebab itu namakan mutmainnah, nafsu yang tenang. Dia tenang. Pada dia, dapat 10 juta dengan hilang 10 juta, sama. Agak-agak boleh kita begitu. Sebab ini ni, 10 juta dapat hilang, milik Allah pun. Sebab kita punya nyawa ni tuan-tuan, kita tak tahu. Kita dapat 10 juta, besok-besok kita meninggal, hilang 10 juta. Macam satu kes saya dengar daripada seorang jiran, orang yang bukan Islam. Dia cerita lah, dia kata ada kawan dia daripada China. Masuk sikit lah cerita, kenal lah gitu. Daripada China, dia kerja dekat coffee shop kan. Jadi dia menang loteri lah, tak tahulah 4D ke apa dia menang, dapat 1 juta lebih. Wah, kau main happy ni. Dia ajak belanja semua 1 juta lebih dapat. Jadi dia kata dengan jiran saya ni, dia kata dia tak nak kerja lagi lah, 1 juta apa nak kerja. Oh, happy sana, happy sini, gembira. Lepas tu dalam seminggu tu tak kerja, akhirnya dia nak kerja balik. Pasal dia kata boring lah, rumah pun tak ada kerja. Daripada China. Kemudian tak berapa lama,
Kedai dia tu kita datang-datang, dah 1 hari, 2 hari, tak timbul-timbul ke kedai ni, apa hal? Rupanya jiran saya pergi ke rumah tu, dapat tahu jiran yang daripada China tu kata polis kembali datang sebab dalam rumah dia mau busuk. Rupanya dia dah mati dalam bilik sewa. Mati dah. Maknanya dia dapat 1 juta, akhirnya dia mati. Apa yang dia dapat 1 juta? Mati seorang diri dalam bilik. Polis datang, orang report katanya bilik dia mau busuk. Jadi kita ni, tuan-tuan barangkali, nafsu mutmainnah, ini kita cubalah. Saya pun belum pasti juga tu, 10 juta hilang, 10 juta tak tahu kan. Tapi mutmainnah, 10 juta dapat, 10 juta hilang, dia tenang. Dapat 10 juta, dia cuba untuk buat kebajikan, hilang pun, tawakal Allah, mungkin ada hikmat. Ini nafsu mutmainnah. Kalau dia dipuji, dicerca pun sama pun. Pada dia dipuji, dicaci sama. Dia pergi masjid, dia rajin waktu orang cerca dia. Apa orang pergi masjid, pergi ini, pergi buat maulid. Dia tenang, mutmainnah dia dengan Allah. Kemudian kalau dipuji, wah kamu ni baguslah, hebatlah, banyak menderma, dia tak kisah. Pada dia puji, caci sama kan. Pada mutmainnah, dia tenang. Oleh apa? Dengan Allah Ta'ala tadi ingatan. Ini mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan mutmainnah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa nafsu-nafsu yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan kamu ini yang dengan penuh keredaan. Mutmainnah. Dia reda. Baik, ini mutmainnah. Dia tidak menjadikan dunia ni dalam hati dia. Dunia ni dekat tangan dia. Hati dia sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada peringkat yang lagi tinggi. Mudah-mudahan kita termasuk. Susah tak apa, kita cuba. Imam Ghazali sebut peringkat yang lagi tinggi daripada mutmainnah iaitu sifat ar-radiyah. Ini yang kita nak sampai peringkat yang menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Sifat ar-radiyah. Radiyah ni lebih tinggi kerana apa? Kerana dia bukan saja tenang, dia pergi keluar berdakwah. Dia pergi sana sini berdakwah sana, dia kena lempar batu ke, kena lempar apa ke. Dia tetap dengan senyuman, dengan keredaan, dia anggap sebagai mungkin sebagai apa? Hikmat. Tapi dia berani ke depan. Dia apa? Berdakwah, kerana dicaci dia apa pun dia tak kisah. Dapat duit semua kerana lillah. Gaji separuh untuk sebahagian untuk keluarga, sebahagian untuk nafkah, ini masjid, sebahagian untuk fisabilillah. Radiyah. Tak kira lah apa berlaku untuk dia, tak penting. Yang penting untuk Islam. Ini peringkat lagi tinggi. Radiyah. Kemudian ada lagi tinggi lagi tuan-tuan. Imam Ghazali kata al-mardiyah. Al-mardiyah ni pula sampai peringkat siangnya berjuang ke jalan Allah, ataupun siangnya berjuang ke jalan Allah, malamnya beribadah kepada Allah. Dan orang begini sebagaimana dalam hadis qudsi ada disebut kuntu sam'ahu alladhi yasma'u. Maksudnya Allah menyebut dalam hadis qudsi orang macam ini sampai peringkat di mana pendengaran, aku menjadi pendengaran orang itu. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u. Aku akan menjadi pendengaran orang itu. Dan aku juga akan menjadi penglihatan apa yang dilihat. Ini yang dikatakan wali Allah. Al-Mardiyah. Di peringkat dah. Memang jiwa dia segala-galanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda subhan lagi memang tak makan. Apa sahaja yang dia ada support fisabilillah, berkorban untuk Allah. Siang berjuang, malam beribadah. Inilah yang dikatakan sebagai waliyun bin awliya, kekasih Allah. Dia boleh melihat dengan pendengar, dengan penglihatan daripada Allah, dan mendengar dengan pendengaran luar biasa yang Allah berikan kepada. Ini mardiyah. Dan yang terakhir ialah
nafsu al-kamilah, iaitu ini nafs ataupun jiwa seorang Nabi lah. Ini memang kita susah nak faham lagi. Nafsu seorang Nabi, dan kita sendiri pun susah untuk kita faham. Jadi yang sekarang penting ni tuan-tuan, mudah-mudahan kalau peringkat 1 sampai 7 ni kita cuba dapatkan mutmainnah, kalau tak boleh dapat pun cuba dapatkan mulhamah. Kalau susah juga, lawamah pun dah okey. Tapi naikkan sedikit sampai mulhamah dan mutmainnah. Sebab kalau dah peringkat amarah ni, kalau hadirin, peringkat amarah ataupun lawamah, takut-takut benda halal, okeylah. Benda haram pun kita langgar ya. Pasal dia lawamah, dia tak menentu nafsu dia. Dia tahu benda ni halal, benda ni haram. Haram pun dilanggar. Jadi ini yang mudah-mudahan kita mulhamah lah. Kita nak kebaikan. Kadang-kadang terbuat jahat, tapi cepat-cepat kita bertaubat. Jadi berkenaan halal dan haram ni, ia berkaitan juga dengan masalah nafsu kita. Kalau nafsu kita tak boleh kontrol, kita belajar agama macam mana pun susah kita nak laksanakan. Benda halal, benda haram pun kita semua langgar. Takut. Baik, saya teruskan bacaan di sini. Muka surah 167. Apakah faedah dari hadis ini? Faedah yang boleh kita raih dari hadis ini ialah, pertama, sentiasa menjaga batasan halal dan haram dalam segala urusan kehidupan, seperti sumber pendapatan, pemakanan dan lain-lain, kerana ini akan membantu seseorang itu ke syurga. Kedua, untuk mengetahui halal dan haram dalam sesuatu perkara, perlulah dengan belajar agama ataupun bertanyakan kepada orang yang alim jika perkara itu adalah susah dan rumit. Tuan-tuan, para hadirin, ini belajar agama macam kita sekarang ya. Kita boleh hadir dalam kelas-kelas agama di masjid, di kuliah ataupun di rumah-rumah dan sebagainya. Benda yang masyhur ataupun dikenali benda ni haram halal, kita tahu. Masalah yang besar sekarang ni, apabila ulama berbeza pendapat, ini yang sering menimbulkan masalah. Kita baca hadis ni senang saja. Nabi kata menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan tak mau tambah masuk syurga. Sekarang masalahnya zaman sekarang, nak tahu benda tu halal haram pun jadi masalah. Berapa banyak sekarang kita? Faedah bank. Faedah bank. Kita tahu tak kita ulama pun ada yang kata faedah bank bukan riba. Walaupun ramai yang kata riba, ramai juga ada di kalangan ulama. Di Mesir pun ada. Syekhul Azhar lagi. Yang sebelum ni. Sampai sekarang, yang sekarang pun ada. Ini mufti pun. Dia kata faedah bank, dia kata tidak termasuk dalam riba. Dah ulama ni kata ni riba. Sekarang macam mana tuan-tuan? Nak halalkan yang halal, nak haramkan yang haram, ulama pun berbeza pendapat. Nak ikut sini, susah, nak ikut sini. Ada satu. Nanti insyaAllah saya akan bincangkan macam mana nak selesaikan masalah perbezaan pendapat ulama dengan cara yang mudah. Ini untuk orang awam. Untuk orang awam ada caranya yang mudah nak keluar daripada masalah perbezaan pendapat ulama. Untuk pelajar-pelajar agama ada cara lain. Untuk orang awam yang mana ada masa kerja, urusan rumah, anak-anak, tapi nak fikir, ini ada caranya untuk orang awam menyelesaikan masalah. InsyaAllah kita akan bincangkan. Kalau tak malam ni, minggu depan pula cuti. Minggu depan ada majlis maulid. Minggu lagi satu lah, kalau panjang umur insyaAllah. Jadi, macam tak faedah. Lagi satu insurans, sama juga. Insurans pula tanya ini boleh tak boleh. Masalah lagu lagi. Lagu je ni. Tanya ustaz ni kata, oh lagu sekarang tak boleh. Dia kata boleh, adalah dengan syarat-syarat. Mana satu nak dengar ni, dia kata halal, dia kata haram, dia kata kalau ada satu ustaz di Malaysia, dia susah lah. Dia cakap susah sangat, dia kata halam je lah. Halam.
Halal atau tidak, haram pun dia cakap. Halal pun dia. Susah. Lagu televisyen. Macam halal ke haram televisyen? Yang susah. Televisyen ni tak haram, tapi rancangan dia terdedah sana, terdedah sini, kadang-kadang apa dia lah rancangan Amerika punya. Dengan dia punya pakaian yang tak senonoh, dan lepas tu bercium-cium, lepas tu adegan-adegan yang maaf cakaplah memanaskan. Tak perlu ambil air panas, kena panas kan. Jadi macam mana Ustaz? Kalau di Timur Tengah ada. Timur Tengah ada ulama kata tengok TV pun haram. Pasal apa? Kebanyakan rancangan semua membawa kepada maksiat. Melainkan tengok rancangan dokumentari, rancangan news, berita, rancangan budak-budak, okey tak apa. Transformer pun okey lah, boleh lah. Transformer pun boleh juga. Tapi rancangan yang cerita Amerika yang budak-budak sekolah ni, tak boleh tengok. Ini yang kita harap. Tapi kita macam mana? Ini pun jadi masalah. Ini masalah TV, masalah bank. Ini masalah maulid pun ada juga. Satu kata maulid tak boleh. Boleh. Nabi sendiri memperingati hari kelahiran. Oh tak. Halal. Tidak haram. Tidak penting pada masyarakat awam. Jadi insyaAllah saya akan bincangkan perkara ini. Tapi mungkin tak sempatlah. Mungkin dah 2 minggu akan datang. Cuma yang saya nak terangkan di sini ialah ini berlaku pada ramai masyarakat kita yang mana mereka merasakan benda-benda halal haram ni hanya bab makan minum. Apa dia halal haram? Oh haram itulah babi tak boleh makan, arak tak boleh minum, bangkai tak boleh makan, kalau tak ada sijil halal tak boleh makan. Ini Starbucks, tak tahulah, tengok pun okey-okey. Dia ramai kan halal haram ni buat makan minum. Sedangkan halal dan haram ni terlalu luas, tuan-tuan. Terlalu luas. Antaranya pakaian juga. Pakaian yang tak tahu tak halal haram. Pakaian untuk wanita betul. Pakaian untuk laki-laki. Pakaian begitu juga adab pergi masjid. Kita pergi masjid pun nak kena beradab dengan pakaian. Jangan pakai pakaian yang saya pernah nampak ada budak sekolah, ada budak remaja. Dia pakai pakaian t-shirt, ada gambar perempuan kat depan, kat belakang kan. Gambar perempuan yang tak senonoh. Kau pergi masjid, sembahyang pula ke depan lagi. Saya bilang ni orang belakang lagi sembahyang, makmum pening pada ni apa gambar belakang perempuan ni. Terdedak. Ini adab kita ke masjid. Jadi pakaian pun ada halal haram juga. Tuan-tuan mungkin tak tahu ini sebenarnya perbincangan hangat berkenaan wajah wanita. Wajib ditutup ataupun tidak? Kita yang di Singapura tak kisah ada perempuan, wajah perempuan. Apa pasal yang tutup pula? Dia bukan aurat. Tapi sebenarnya dibincangkan oleh para ulama. Hangat perbincangan. Adakah muka perempuan aurat atau tidak? Adakah muka perempuan perlu ditutup waktu keluar rumah atau tidak? Sampai begitu sekali juga. Ada ramai di Saudi, betul? Di Saudi ramai yang mengatakan wajib perempuan tutup muka keluar rumah. Saudi. Di Yaman pun ada ramai juga ulama kata bukan wajib tapi digalakkan tutup. Ada juga di Malaysia, di situ ada juga. Wajib yang kata, ada yang kata digalakkan dan sebagainya. Tapi yang pihak lain pula kata tak, wajah wanita bukan aurat. Tak wajib, tak digalakkan. Wajah perempuan bukan aurat, boleh dibuka di keluar rumah. Dah perbincangan hangat. Ini yang kadang-kadang saya terangkan tadi. Nak tahu yang halal pun susah, haram pun susah. Pasal ulama berbeza pendapat. Jadi ini berkenaan pakaian. Jadi halal haram bukan saja berkenaan makan minum, tapi pakaian juga. Wanita pakaian macam mana? Kemudian dari segi akhlak, kita ingat makanan ini halal haram makan, tapi akhlak tak dijaga. Bercakap yang menengking-nengking, cakap kasar, ini adakah halal atau haram? Sedangkan Al-Quran menyebut
waghdud min sautika inna ankaral aswat la sautul hamir. Luqman al-Hakim nasihatkan anaknya, wahai anakku, bercakaplah dengan bahasa yang sesuai, dengan perlahan yang sesuai untuk didengar orang. Jangan mengangkat suara. Sesungguhnya seburuk-buruk suara yang bising ini ialah suara keldai. Mungkin ramai para hadirin tuan-tuan yang belum pernah dengar suara keldai. Saya dahulu di Singapura pun tak pernah dengar bunyi keldai bercakap. Tapi semenjak pergi Mesir, tobat nak dengar keldai bercakap. Keldai ni kalau nak bercakap, pertama dia tak stop. Bercakap maknanya dia keluarkan suara. Kedua, kalau dia dah mula bercakap, satu bangunan tak boleh tidur. Bising. Saya nak ajuk keldai bercakap tak boleh, tapi bunyi gitu. Habis satu bangunan tak boleh tidur. Kebetulan rumah saya di Mesir, rumah sewa lah, rumah saya di Mesir, rumah sewa di Mesir. Seringkali keldai-keldai lalu ke bawah. Di masa orang-orang jual apa sayur-sayur ke pasar, kalau kita pakai kereta, sana pakai keldai. Modern tu keldai tu. Nanti sampai dia berhentikan keldai ni kan, dah tuan tu pergi mana tak tahu, minum kopi tu. Keldai tu tunggu lama. Bising lah dia. Allah, semua orang kat dalam rumah tu keluar. Menyumpah, siapa punya keldai ni, bising, tak stop-stop cakap. Ini Al-Quran menyebut, inna ankaral aswat la sautul hamir. Seburuk-buruk suara bercakap ni keldai. Jadi ini satu pengajaran untuk manusia. Bukanlah ini sebagai penghinaan untuk keldai, tapi pengajaran kepada manusia. Kalau siapa yang suka bercakap, suka terpekik-pekik, cakap kasar-kasar, suara lantang, tak jaga adab, Luqman al-Hakim kata apa? Sama macam keldai. Jadi bercakap pun ada adabnya, ada halal haramnya juga, akhlak kan? Begitu juga pendapatan kita, pekerjaan kita. Ini pun satu lagi persoalan timbul. Ada yang tanya, Ustaz, kerja kat sekolah, kerja kat 7-Eleven, boleh tak Ustaz? NTUC boleh tak Ustaz? Asal tak boleh pula? Tak pula, habis 7-Eleven ada jual arak, NTUC ada jual arak, macam mana Ustaz? Habis kerja dekat SIA pun ada arak. Habis dekat ini Giant macam mana kerja? Ada. Pekerjaan macam mana ni? Halal atau haram? Itu soalan. Kadang-kadang orang awam menjadi penting. Kerja je, nak kerja ke tidak? Pendapatan. Kemudian perniagaan. Ini satu lagi, banyak saya dengar komplain perniagaan. Sampaikan Dr. Zaharuddin daripada Malaysia ni, dia buat kajian tentang penipuan dalam perniagaan. Banyak berlaku. Bukan menipu pelanggan. Kalau menipu pelanggan, kita tahu haram kan? Menipu pelanggan. Ini penipuan ni berlaku dalam syarikat yang mana orang yang bekerja dalam syarikat, dia curi maklumat syarikat, dia jual ke luar. Ini dipanggil meniagakan maklumat dalaman. Maklumat-maklumat yang private and confidential company ni, dia ambil itu maklumat, dia meniagakan maklumat, dia jual ke luar. Yang ada dia tak jual kepada orang lain. Dia ambil itu, dia buka company lain, dia berhenti kerja, dia gunakan maklumat itu untuk lawan di bisnes. Ini dikira haram ya. Sebab menipu, sebab ini private and confidential, tak boleh dibawa keluar. Undang-undang sivil pun boleh dikenakan hukuman. Mencuri maklumat company, tidak ada trademark itu. Sebab itu sekarang kalau nak kerja-kerja dalam company penting, selalu je lah dia buat syarat situ, ini maklumat dalaman company tidak boleh dibawa keluar, tak boleh dijual apa semua. Sampaikan ada company dia buat syarat, kalau kamu nak kerja sini boleh, tapi besok-besok kalau kamu berhenti kerja, tak boleh buka company lain sama macam company ni. Masa takut dia sign, sampai kena sign. Ini mencuri maklumat private confidential. Saya baru-baru ni ada dengar lagi berita ini perniagaan. Banyak orang tak tahu dia kata, ini berniaga, bukan masalah berniaga. Nak menipu kawan tak berniaga ke? Berniaga ke pasal dia tipu kawan. Saya kasih contoh je. Ini berkenaan halal dan haram.
Ada seorang hamba Allah, dia seorang guru agama, seorang ustazah lah, tapi dia bukanlah ustazah, tapi guru agama yang biasa-biasa. Dia adalah buat niaga kecil-kecil, ada dia punya pembekal dan sebagainya. Jadi dia baiklah dengan satu anak murid. Yang anak murid biasalah berikan kepercayaan kepada anak murid yang berjasa. Contohnya anak murid yang baik. Jadi dia bawa anak murid dia pergi, ini masuk silap dia tuan-tuan. Dia bawa jumpa kepada pembekal yang bawa barang-barang untuk orang yang ustazah ni niaga. Dia bukan ustazah lah, macam guru agama biasa lah. Jadi silap dia itu. Jadi temannya yang ataupun anak murid yang dikatakan sebagai anak murid yang paling baik. Hati-hati dia. Jadi dia dapat tahu yang guru dia lebih pembekal dia. Sedangkan yang guru agama di dalam niaga yang pun susah, nak cari customer pun susah hidup. Dia pula gunakan maklumat di pembekal. Dia ambil barang-barang daripada pembekal ni, tanpa kasih tahu dia punya guru dia tu yang dia kasih. Dia ambil, dia jual dengan cara sendiri. Dia ambil customer guru dia pun dia jual. Maknanya pertama tuan-tuan, dia sudah khianat, tidak amanah. Ini sepatutnya guru bawa dia kenalkan pembekal untuk dia bantu guru dia. Ini sekarang dia curi di maklumat, dia sudah dalam maklumat, dia ambil pembekal, dia barang-barang, dia jual sendiri, dan customer guru dia pun dia curi, dia kasih jual. Dah gurunya pun dah sampai termenung, terfikir inikah anak murid yang dia harap. Ini berlaku. Satu lagi banyaklah berlaku perkara-perkara ni, yang mana ramai yang tidak tahu ini kalau berniaga macam ini sudah mencuri. Kalau nak pun tak salah beritahu kepada boleh tak saya ambil pembekal jual dulu sikit-sikit untuk bantu. Tak salah. Ini dengan cara yang untuk mematikan bisnes kawan sendiri. Sebab itu Rasulullah SAW pada menyebut, la yabi'u rajul ala bai'i akhihi wa la yakhtub ala khitbati akhihi. Hadis sahih. Jangan kamu menjual barang-barang yang mana sedang dijual oleh saudara kamu, dan jangan kamu bertunang dengan tunang yang mana tunang ini sudah ditunang oleh orang lain. Orang yang bertunang. Jadi kita dah suka sangat, kita pun tak bertunang itu. Perempuan tak apa, takut ni bakal suami aku ni boleh macam yang tak dengan aku. Dia bertunang dengan kawan dia, dah bertunang orang. Dia takut dia ni dalam Islam tak boleh, kita kena putuskan tunang tu, baru bertunang orang lain. Ni pasal dia dah takut, dia punya matai dia mungkin bakal suami dia mungkin dah main apa dah tahu kali 3, dia tunang ni, dia bertunang tu. Tapi dua je, tak boleh dalam Islam. Begitu juga berjualan dengan saudaranya yang sedang berjualan. Ini maksudnya begini tuan-tuan. Para ulama mentafsirkan maksud menjual barang yang dijual oleh saudaranya, iaitu contohnya kedai samalah, kedai kita menjual kain, jual apalah barang-barang kereta, apa dia pun pula jual kereta juga. Ada customer datang, klien. Jadi si kedai ni sedang tawar-menawar harga. Dia kata barang ni harga 100 lah, jadi customer minta 95, dia masih tawar-tawar. Kita kat sebelah ni saudara kita orang Islam. Kita mendatang klien. Tuan, sini, saya boleh jual awak lagi bagus. Ini dalam Islam tak boleh saya beri. Sebab apa dilarang buat macam ni? Sebab boleh menimbulkan pergaduhan, permusuhan di antara orang Islam. Macam juga tadi, jangan bertunang dengan orang Islam sudah bertunang sebab boleh gaduh. Begitu juga orang ni sedang berurusan tawar-menawar, biarkan sampai habis. Kalau dia dah pelanggan tu dah tak nak dengan dia, barulah kita panggil. Mari sini pun ada juga. Jangan orang tu masih tawar-menawar, tiba-tiba sini. Ini kan boleh jadi gaduh.
Ini yang la yabi' ala bai'i akhi. Jangan berjualan apa yang saudara Islam sedang berjualan sama. Sebab apa bergaduh? Jadi macam tadi lah tuan. Dia curi maklumat daripada kawan terbaik. Lepas tu dia ambil barang-barang, dia jual sendiri dengan pelanggan-pelanggan kawan itu dia curi juga. Habis besar. Tinggallah kawan kita tidak termenung seorang. Ini berlaku. Banyak kes-kes yang ada orang beritahu saya baru nak niaga kena sihir. Saya tengok memang betul kena sihir. Ini bukan main-main, memang kena sihir. Dapat tahu yang sihir pun orang lain, orang kenalan juga, saudara juga. Tahu macam mana kan? Jadi mereka menganggap halal haram ni cuma makan minum. Tapi menyihir, memfitnah, mencuri, tundang orang, ataupun ini mengambil orang sedang berniaga, bertahun-tahun kita mencuri pelanggan. Ini semua di antara perkara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Okay, saya teruskan bacaan di sini. Sebelum ada 9:50 sikit. Yang ketiga, kalau sekiranya perkara yang wajib dilakukan sudah dijamin ke syurga, tentunya mereka yang rajin melakukan amalan-amalan sunat juga akan diangkat darjat mereka lebih hebat lagi di hari akhirat. Yang keempat, hadis yang telah kita baca tadi tidak pula menyebutkan tentang amalan sunat. Ini ialah kerana usaha baginda SAW untuk memujuk sahabat yang baru memeluk agama Islam. Jadi ini bukan bererti bahawa amalan sunat tidak perlu diambil peran. Jadi ini satu cara berdakwah juga. Kalau kita lihat ada di antara orang yang baru nak masuk Islam, kita terangkan yang penting, paling penting mujab. Jangan sebut tentang ini arak haram, babi haram, ini haram, ini penting kepada mujab. Tak perlu nak ni nak pergi Muslim convert, mengucap dulu sekarang. Takut tengah perjalanan dia tinggal lagi susah. Mengucap masuk Islam. Lepas mengucap alhamdulillah. Lepas nak register ke apa besok-besok boleh. Hari ni pun boleh. Kemudian pelan-pelan terangkan kewajipan Islam selepas syahadah, sembahyang satu-satu dulu. Sembahyang, cara ambil sembahyang macam mana, cara. Kalau sekiranya dia orang yang suka minum, suka minum arak, tak apa. Suruh dia sembahyang dulu pelan-pelan. Sebab dalam Islam arak diharamkan berapa lama selepas Nabi di Mekah lepas berhijrah ke Madinah, barulah dah lama itu baru diharamkan arak. Jadi orang yang baru masuk Islam ni, kita galakkan pertama sembahyang, belajar agama pelan-pelan. Kemudian terangkan puasa Ramadan. Cuba kalau tak boleh sebulan, okey cubalah sikit, 2 minggu ataupun lambat, cuba. Saya pernah dengar ada orang yang bukan Islam, dia kata dia nak masuk Islam, dia nak cuba-cuba puasa, tapi dia kata I cannot. Dia kata susah nak puasa. Dia heran kenapa orang-orang Islam boleh puasa. Dia nak cuba-cuba masuk Islam, tapi yang buat susah pasal dia tak boleh nak puasa. Itu sebab saya terangkan beritahu kalau orang-orang macam ini. Saya kata gini, sebenarnya puasa ni, kalau untuk niat puasa untuk kesihatan, susah. Kalau puasa untuk niat tahan lapar saja, susah. Memang saya cuba dah. Tapi kalau puasa kerana Allah, dia jadi mudah. Tuan-tuan kalau tak percaya, mungkin yang dah veteran, yang pengalaman kita punya pakcik-pakcik tu mungkin ada. Contohnya kalau pagi, saya bukan dia kan, pagi pukul 10 belum tak sempat makan. Kalau saya niat puasa udahlah daripada tak makan, daripada subuh tak makan sampai pukul 10 pagi tak makan, saya niat puasa. Kalau niat puasa tuan-tuan, dengan sendirinya tak tahulah macam mana dia punya berkat. Dengan sendirinya perut kita ni boleh terima lapar-lapar pun dia okey. Niat kerana Allah. Tapi kalau niat
Alamak, tak apalah, tak makan lah. Sampai pukul 2 lah tak makan. 10, pukul 2, 3 tak apalah. Siap. Perut gerak. Dia mengacau habis. Itu jam kalau makan masuk angin. Itu yang dia punya rahsia yang susah kita nak faham. Kenapa kalau niat puasa kerana Allah, perut okey, walaupun tak makan. Tapi kalau puasa kerana nak lambatkan makan, masuk angin. Perut tak begitu. Ini yang kadang-kadang saya terangkan kepada orang yang bukan Islam ni. Kamu kena masuk Islam, puasa. Nanti kamu tahu nikmatnya puasa kalau niat kerana Allah, azabnya puasa kalau kerana tahan lapar. Beza tu. Jadi inilah yang Rasulullah ajar kepada kita dan kepada sahabat tadi yang mungkin baru masuk Islam, diterangkan yang wajib-wajib. Ada satu kisah sebelum saya tutup nanti. Ada satu kisah pula yang dikritiklah oleh ustaz-ustaz kita di Malaysia. Ada orang baru masuk Islam, umur dah 60, nak register masuk Islam, registration lah masuk Islam. Jadi dalam registration tu diberitahulah kamu mengucap, lepas mengucap kamu kena sunat. Jadi orang yang baru masuk Islam, yang tidak masuk Islam, belum mengucap itu, nak sunat. Wah, saya sudah 60 tahun mau sunat. Jadi apa pasal perlu diketengahkan benda-benda macam itu? Rasulullah SAW terangkan yang wajib-wajib itu. Sembahyang, betul ke sembahyang, puasa, benda yang very important juga. Lepas sudah sikit, baru pelan-pelan dah mula nampak ilmunya, baru sikit. Boleh tak awak lakukan sunat? Pelan-pelan lah. Ini belum apa-apa lagi dah kena sunat. Umur 60 tahun. Agak-agak orang pergi doktor pun giling kepala. Baru masuk Islam. Belum masuk Islam. Itu ucap. Ini berlaku. Seorang ustaz dia komplain. Dia kritik lah benda ni. Macam mana boleh sampai macam ni berlaku? Tak patut ni. Ini dia para hadirin tuan-tuan yang saya berikan. Jadi insyaAllah pada minggu depan kita sambung lagi, iaitu berkenaan hubung kait antara hati dan berkenaan halal dan haram. Sebab macam tadilah, nafsu kalau jahat sekalipun dan dia mahir tentang halal haram, halal haram bagi dia tak ngerti sebab nafsu dia tak boleh kontrol. Begitu juga hati kita. Kalau hati kita ini tidak dididik kepada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu pun tidak ada erti juga. Sebab itu di England, tuan-tuan, sikit lagi, di England, di University London, di St Andrew dekat Scotland, banyak orang-orang yang bukan Islam tapi profesor dalam syariah. Tuan-tuan tahu tak yang ramai daripada Malaysia, Singapura, ada yang buat PhD agama di London, di Scotland, di barat kan, dia punya supervisor, profesor, tuan-tuan, profesor dalam ilmu syariah, ilmu berbandingan agama, tapi dia bukan Islam. Profesor tu. Ini saya terangkan. Kalau orang tu tahu halal haram, tahu syariah, kecil besar hukum Allah dia tahu, tapi dia bukan Islam, apa ada erti? Dia tak ada sifat takut, hati dia tak terbuka kepada Islam. Jadi sebab itu kita alhamdulillah, kita tahu hukum halal dan haram, hati kita mudah-mudahan takut kepada Allah, nafsu kita boleh didik insya-Allah menjadi hati nafsu yang mutmainnah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Ini yang kita bincang nanti. Minggu depan kita maulid, minggu depan insya-Allah insya-Allah. Allah Taala a'lam bissawab. Baiklah, kita tutup majlis ni. Sebelum itu kita marilah sama-sama kita baca zikir di mana Rasulullah SAW mengatakan orang yang berzikir berjamaah ini yubahi bikumul malaikah, iaitu Allah berbangga dengan golongan-golongan yang berzikir ini di hadapan para malaikat yang hebat-hebat. Jadi insyaAllah pada malam ini kita baca 2 zikir. Zikir semua berkenaan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana tawakal ini adalah satu
keimanan kita punya keimanan kita kepada Allah, menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Dan di antara zikirnya yang Rasulullah ajar, kalau keluar rumah ataupun keluar dari tempat, kita baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan tiada kuasa melainkan Allah. Rasulullah SAW ada menyebut sesiapa yang keluar rumah baca zikir tadi, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah dan seterusnya. Nabi kata apa? Udid wa kufid wa wukid wa tanaha anhu syaitan. Ini Nabi kata siapa yang baca tu bila keluar rumah atau keluar dari satu tempat, maknanya dia akan dihidayahkan dan dia akan dicukupkan dia punya kehendaknya atau pendapatannya, dan dipelihara orang itu daripada musibah. Dan syaitan pun akan tinggalkan. Dari riwayat lain menyebut syaitan berkata dengan syaitan yang lain, ini macam ibarat syaitan kurus dengan syaitan gemuk juga. Macam satu cerita kat Malaysia. Dia kata ni, tapi dia kata sahih. Syaitan berkata syaitan yang lain, bagaimana dengan kamu nak menggoda orang ni, sedangkan dia dah baca tadi, sedangkan Rasulullah dah jamin dia akan diselamatkan, dia akan dipelihara orang ini dan dicukupkan pendapatan. Maknanya syaitan dengan syaitan pun berbual, dah tak boleh buat apa-apa dengan orang yang baca zikir tersebut. InsyaAllah malam ni kita baca 3 kali, dan juga insyaAllah kita baca zikir Hasbiyallah wa ni'mal wakil yang dibaca oleh Nabi Ibrahim AS sebelum beliau Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api selama 3 hari 3 malam berturut-turut, apinya sampai padam. Nabi Ibrahim tidak apa-apa berkat daripada bacaan Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kita baca di situ tentang tawakal kepada Allah. Dan Rasulullah pun mengatakan, ketahuilah orang yang paling kuat ialah sebenarnya orang yang kuat tawakal ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah 3 kali dan Hasbiyallah wa ni'mal wakil 3 kali, dan kita tutup majlis dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.